Siapa kau? Mana kau pergi? Kenapa memangnya? Tak apa, aku tanya je. Jawablah soalan aku. Halilintar dan Halilintar Reverse bangkitkan aku. Oh, betul lah dugaan aku. Kat mana diorang bangkitkan kau? Ada apa-apa dah berlaku ke? Sibuklah kau. Yang kau nak tahu sangat ni kenapa? Sebenarnya... Sebenarnya apa? Sebenarnya aku perlukan bantuan kau. Bantuan apa? Dapatkan kunci Gamma untuk keluar dari Serambi Suria ni. Kenapa kau nak keluar? Bosanlah dekat sini. Kau tak bosan ke? Rasanya sama je macam kena segel dulu. Bezanya, sekarang kita terkunci kat Serambi Suria ni. Memang bosan. Tapi ni kan dah jadi kesepakatan kita. Kita tak dapat keluar dari sini kalau mereka tak bangkitkan kita. Itulah sebabnya aku perlukan bantuan kau untuk curi kunci dari Gamma. Aku tak nak lah. Kenapa? Penat? Kau minta tolonglah dengan yang lain. Mentang-mentanglah dia dah tak ada dendam. Penatnya. Jomlah balik. Dah petang ni. Bila diorang balik ya? Apa agaknya yang akan jadi dengan Hali? Iyalah, dah 5 hari ni mereka pergi. Itulah, harap-harap diorang semua okey je. Aku harap pun macam tu. Relax Kalau pun berjaya bangkit, aku pasti Voltra tak akan apa-apakan mereka. Mana kau tahu pasti? Iyalah, mereka kan dah janji dengan Lunar untuk jaga kita. Memang dah janji. Tapi kalau mereka ingkar janji macam mana? Itu yang susah. Tu mereka. Jom, balik cepat. Abang Ali dah balik. Rindunya. Kita orang dah rindu nak minta duit. Betul.
Terima kasih, Nix. Sin, sebab dah hantar kami. Sama-sama. Terima kasih juga sebab korang dah bantu pulihkan planet kami. Korang tinggallah dulu kat sini untuk rehat sejenak. Tak perlu. Ada banyak lagi yang perlu kami perbaiki kat planet Voltas. Kita kena balik secepatnya. Okey. Kami gerak dulu Kalau ada masa, datanglah lagi ke sini. Okey. Bye semua. Bye. Jumpa lagi. Hei, siapa yang mengacak-ngacak kamarku? Apa ada penyusup di sini? Apa itu ya? Wah! Siapa kau? Kenapa kau mengacak-ngacak kamarku? Dan bagaimana kau bisa masuk ke rumah kami? Bukankah gempa sudah mengunci pintu sebelumnya? Aku lupa menutup jendela ya. Kau siapa, ha? Apa yang kau lakukan di kamarku? Taufan? Kau bicara dengan siapa? Apa kau yang berteriak tadi? Buka pintunya. Tunggu sebentar. Hei kau. Kemana dia pergi? Mungkin dia melihat kecoa. Jadi, ini tempatnya. Bukan, kita kena masuk lebih dalam untuk tiba di dimensi seimbang. Ada yang datang. Serang mereka. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita ada kat tempat ni. Apa jadi ni? Ada musuh yang tembak kapal angkasa kita. Musuh? Jaga-jaga. Mendarat dengan selamat. Lunar sempat bangkit ke badan Nix. Ya, Luna cakap juga kalau dia sempat cakap dengan Halilintar dan Halilintar Reverse. Apa Luna cakap dengan kau? Lunar bagi tahu aku je pasal dendam Voltra pada kaum Voltas. Dia mengaku kalau itu kesalahan dia dengan Guardian dulu. Sampai buat Voltra hampir hapuskan semua kaum Voltas. Maknanya Lunar memang ada kaitan lah dengan kaum mereka. Ya, tapi sekarang semua dah selesai. Perjanjian tu pun dah dihapuskan. Habis tu, macam mana dengan roh elemental yang lain? Dendam mereka pun dah dihapuskan ke? Kalau pasal tu, aku tak tahu. Kenapa kau tak tanya dengan Lunar ke, Voltra ke? Kau ingat senang ke nak cakap dengan Voltra? Susah ke? Masa lepaskan kita orang pun dia tak cakap apa-apa dengan kami. Menghilang macam tu je. Dia tak suka tengok muka korang kot. Gurau-gurau. Kat mana agaknya para roh elemental sekarang ya? Kalau kita boleh jumpa dengan mereka kan senang. Biar tak perlu ada dendam lagi.
Aku pun nak sangat jumpa dengan rimba. Kenapa kau nak sangat? Kau tak nak ke? Tak nak. Tu sebab kau belum pernah jumpa mereka lagi. Kalau dah pernah, mesti kau nak jumpa juga. Lah. Di antara kita, cuma Solar je yang belum pernah jumpa roh elemental. Kesian. Hei, sudahlah tu. Korang ni. Kan dia merajuk? Solar, janganlah merajuk. Nix! Siapa korang ni? Kenapa serang kami? Sebab korang lalu sini. Apa salahnya? Ni jalan umum, bukan jalan nenek moyang kau. Kau tak tahu ke pasal tempat ni? Bukan sebarang manusia boleh lalu jalan ni. Mereka bukan manusia. Mereka alien. Penduduk planet Voltas. Apa hajat kau datang ke tempat ni? Kami tak ada kena-mengena dengan tempat ni. Kami cuma lalu tempat ni je. Tak mungkin. Kau mesti tahu sesuatu tentang tempat ni. Aku tak tahulah. Degil. Kalau kau tak nak mengaku, biar aku cari tahu sendiri di kepala kau. Tak ada maklumat tentang Guardian, tapi ada maklumat tentang penguasa elemental di bumi. Mungkin mereka tahu apa-apa tentang Guardian. Kita kena jumpa mereka. Kumpulkan maklumat tentang penguasa elemental di bumi dari budak tu sekali. Baiklah. Cepat sekali dia terbang. Apa dia takut aku marahi? Hei, keluarlah. Di mana kau? Aku tidak akan memarahimu lagi. Asal kau tidak mengacak-ngacak kamarku. Kemari, datanglah.